Pasal apa tak komen isu-isu semasa berkaitan dengan penceraian, ya? Artis nak bercerai lah, orang tu bergaduh laki bini lah. Alamak, benda macam ni kan, aku tak suka nak komen pasal ini berkaitan dengan hal-hal rumah tangga. Tapi aku boleh kongsikan sikit lah pandangan-pandangan aku, ya. Kalau korang nak tahu, cuba nak berfikir dengan baik, ya. Tapi aku pesan, bodoh jangan sampai dulu, kena pandai sampai dulu. Cara pandai nak sampai dulu ni, korang kena dengar, fikir dan diam. Baru korang dapat ilmu, baru korang boleh faham. Jangan melantun dulu. Kalau melantun dulu tu kira bodoh sampai dulu. Okey, baik. Aku ulas sikit lah. Okey, supaya masyarakat kita ni jangan jadi orang yang mengikut-ngikut trend, tanpa memikirkan tentang fakta dan realistik sesuatu perkara. Secara realistik dalam satu-satu perkara. Baik. Kalau kita tengok kat sini, kes-kes tentang pasangan, rumah tangga, suami isteri nak bercerai. Ini kita rangkumkan sekali lah semua. Sebenarnya rosaknya satu-satu hubungan tu sebab bergantung kepada mentaliti dan pandangan pasangan tu terhadap pasangan dia. Dalam hubungan tu, antara mereka ni, dia orang punya mentaliti, berpandangan terhadap pasangan, macam mana dia punya pandangan. Mari sini aku ulas. Macam mana kita boleh menjadi manusia yang menghargai pasangan kita sampai bila-bila. Nak ilmu ni? Baik, dengar, fikir, diam. Kita selalu merasakan bahawa isteri adalah milik kita, anak milik kita. Tapi kita tak pernah fikir pula bahawasanya isteri tu pun kita tak boleh buat sendiri, anak tu pun kita tak boleh buat sendiri. Faham tak? Jadi, siapa punya anak dengan isteri ni? Ataupun suami dan anak-anak ni siapa punya? Sebab tu aku cakap mentaliti kena betul ni. Barulah kau kalau suami, lelaki, usahakan nak jentik, nak menengking pun akan merasa bersalah. Akan merasa macam, tak patutnya. Macam tu. Sebab apa? Sebab isteri tu bukan kau punya. Isteri tu dan anak-anak tu adalah hadiah daripada Tuhan untuk engkau. Sebab apa? Allah sayang kat engkau, dia bagilah anak bini tu dekat engkau. Dia kesian tengok engkau. Nabi Adam tu dulu duduk seorang-seorang, sunyi. Allah hadiahkan dia Hawa tu untuk jadi teman dia. Faham? Jadi bila kau melihat anak dan isteri tu adalah anugerah dan hadiah daripada Tuhan untuk engkau, macam mana kau nak sepak ke, ataupun nak jentik ke, ataupun nak belasah ke, nak sepak terajang ke, ataupun nak buang ke, nak cerai ke, apa semua ni? Jadi hidup ni kena ada Tuhan. Kau jahat macam mana pun kena ada Tuhan. Sebab bila kau hidup tak ada Tuhan, kau rasa semuanya bergantung kepada usaha kau sendiri, perbuatan kau sendiri, sampai kan kau tak nampak Tuhan tu kat mana. Menyebabkan engkau akan kecewa. Engkau akan rasa, dia ni tak guna, dia ni buat benda macam ni, dia ni salah, dia tu salah. Saling menyalahkan antara satu sama lain. Sebab tu berlaku benda-benda macam ni. Faham tak? Kalau kau nampak anak tu adalah hadiah. Sebab apa? Anak tu dia tak pilih kau jadi bapa dia, kau pun tak pilih dia jadi anak engkau. Siapa pilih untuk engkau? Isteri tu pun dia tak pilih untuk jadi bini engkau. Bini engkau. Suami tu pun dia tak pilih untuk jadi suami engkau. Jadi siapa pilihkan ni? Allah Ta'ala lah pilihkan. Tuhan pilihkan untuk engkau. Jadi kalau namanya bukan hak engkau, hanyalah diamanahkan untuk engkau menjaga, menghargai dengan baik pemberian Tuhan ni. Takkan kau nak sepak terajang dia kot. Takkan kau nak sepak dia. Takkan kau nak libas dia kot.
anak, bini, suami, bini, samalah. Faham? Tapi banyak masyarakat kita, dia melihat, banyak manusia lah, kebanyakannya dia melihat pasangan dia di sudut kepentingan nafsu dia. Sebab tu habis madu, sepah dibuang. Bila dah jemu, dah tak tahu nak sayang pasal apa lagi ni. Dah macam tak ada sebab untuk aku nak hargai dia, nak sayang dia. Sebab apa? Yang si lelaki dia pandang perempuan di sudut seks, di sudut nafsu. Contoh. Engkau pandang Fazura dengan Fatah pandang Fazura, sama ke? Tak samalah. Kau pandang dia censored, Fatah pandang dia uncensored. Kalau ada parut duit 20 sen pun Fatah je yang tahu. Kau tak tahu. Kalau ada cacat cela apa pun Fatah je tahu. Sama juga Fazura pandang Fatah. Berbezalah dengan kita ni yang pandang Fatah tu. Faham? Sebab tu istilah laki yang handsome pun bini curang. Bini lawa-lawa pun laki curang. Istilah tu tak boleh pakai. Sebab itu pandangan mata kau. Bukan pandangan pasangan dia. Faham tak? Pandangan kau tu censored. Pandangan pasangan dia uncensored. Faham? Jadi sebab tu hidup ni kena ada Tuhan. Dengan ada Tuhan tu lah, ramai perempuan, bukan ramai lah, kan? Girlfriend aku, bini-bini angkat aku, dia kata aku ni romantik, aku ni penyayang. Sebab dia ingat aku, pasal dia. Sebenarnya bukan pasal dia. Pasal aku memandang mereka ni adalah anugerah. Jadi, kena jaga elok-elok. Ini amanah daripada Tuhan. So, kena jaga elok-elok. Kalau dia tak elok, kau buang dia. Kan? Maksudnya, kalau dia perangai entah apa-apa, tak solat, tak tutup aurat, tak apalah, buang lah. Sebab selagi dia tidak menderhaka kepada Tuhan, wajib untuk engkau menghargai dia. Jaga dia dengan baik. Faham? Usahakan nak melibas, nak maki pun kena fikir 10 kali. Kau maki siapa ni? Kau punya ke kau maki ni? Kalau ada mentaliti macam ni, InsyaAllah kau boleh hargai pasangan kau sampai bila-bila. Dan benda ni bukan hanya perlu dipraktikkan oleh lelaki, perempuan juga sama. Jadi kepada pasangan-pasangan, korang kena tahu korang dihargai sebab apa. Lelaki suka kat kau sebab apa, dan perempuan, lelaki pun kena tahu perempuan suka kat kau sebab apa. Kalau tak ada kerana Tuhan, bersedialah untuk engkau menjadi sampah. Bila sampai masa jemunya nanti. Habis madu, sepah dibuang. Sebab apa? Tak ada Tuhan. Tapi kalau ada Tuhan, aku menerima engkau ni kerana engkau ni adalah hadiah, anugerah yang telah dipilih oleh Tuhan untuk aku. So aku kena jaga elok lah. Aku tak hidup dengan kau, aku hidup dengan Tuhan. Faham? Kena ada mentaliti macam ni. Kau jahat macam mana pun, pesanan aku macam ni je. Ya. Solat jangan tinggal. Kalau ada orang tua di kampung, jaga mak bapak di kampung. Kan? Satu hari, baca Quran 1 page. Tiap-tiap hari, baca 1 page. Cukup. InsyaAllah, hidup kau senang, aman. Dalam hal berpasangan pun aman. Dalam hal berkeluarga pun aman. Pergi mana pun aman. Tak ada masalah. Tapi kalau kau hidup tak ada Tuhan, mulalah kau hidup dalam keadaan menyalahkan sana, dia menyalahkan kau, kau menyalahkan dia. Faham? Dan berhati-hati apabila menerima pasangan dengan mengukur dia pada pandangan nafsu. Sebab nanti nafsu tu dah jemu nanti, kau dah tak tahu nak sayang dia pasal apa. Faham? Sebab tu banyak orang perempuan sebelum kahwin ditatang-tatang, disanjung-sanjung, lepas kahwin jadi hamba dalam rumah sendiri. Tahu pasal apa? Pasal lelaki tu pandang perempuan tu sayang sebab nafsu. Bukan sayang kerana amanah yang Allah bagi. Dia tak nampak kata perempuan tu adalah hadiah untuk dia daripada Tuhan. Sebab tu, bila tidak ada apa-apa lagi kepentingan dia, ataupun tidak ada apa-apa lagi keuntungan untuk dia, dia rasa dah bosan dah dengan pasangan dia,
dia mula abaikan, dia mula tak boleh nak hargai, dia tak tahu dah apa sebab lagi aku nak sayang dia ni. Ditambah pula perempuan tu ada masalah kesihatan ke apalah pula lagilah. Sebab apa? Sebab tak ada Tuhan. Hidup tak relate dengan Tuhan. Apa benda pun kena ada kaitan dengan Tuhan. Kau jahat tu cerita lain. Allah tak heran dengan dosa kau, Allah pun tak heran dengan pahala kau. Sebab nak masuk syurga sekarang pakai redha dia je. Tahu? Nak masuk syurga tak pakai pahala. Tahu? Pakai rahmat Tuhan saja. Faham? So, yang penting jangan lupa pesan Nabi Muhammad, khutbah terakhir dia pun dia bagi tahu. Sebagaimana kamu mempunyai hak ke atas mereka, mereka juga mempunyai hak ke atas kamu. Dan ayat berikutnya, maka layanilah mereka dengan kasih sayang. Bermakna, dia pesan tu, layan pasangan ni dengan kasih sayang. Nak layan dengan kasih sayang ni, kena ada Tuhan. Engkau sayang dia, bukan sebab dia. Engkau bercakap elok dengan dia, bukan sebab dia. Faham? Engkau duduk belai-belai dia, manja-manjakan dia, bukan sebab dia. Faham? Ibarat kata dia nak pakai kasut, engkau pergi letak kasut tu depan kaki dia, bukan sebab dia. Sebab Tuhan yang anugerahkan dia untuk engkau. So engkau layanlah dengan baik, sebab itu hadiah daripada Tuhan. Itulah hadiah, nikmat hadiah tu. Dan Allah kata, akan aku tuntut setiap nikmat yang telah engkau terima. Maksudnya besok Allah tanya, aku bagi bini kat engkau buat apa kat bini kau? Aku bagi anak kat engkau, macam mana engkau menghargai dia? Aku bagi nikmat banyak dekat engkau, hanya ada sedikit ujian untuk engkau. Kau dah mengelupa dah ke? Dah melantun minta cerai, nak cerai berai apa semua, nak buang dah ke nikmat yang aku bagi tu? Kau tahu tak berapa banyak nikmat yang aku bagi kat engkau, yang tak pernah kau nampak, tak pernah kau ingat kat aku pun. Tiba-tiba bila kau berjumpa dengan satu ujian daripada aku, seolah-olah macam kau tak pernah menerima sebarang nikmat daripada aku. Ni nama dia kufur. Faham? Dan selagi hidup engkau ni, di mana engkau pandang, engkau boleh kaitkan dengan kewujudan Tuhan. Pandangan yang sedap ni juga satu nikmat. Pandang anak senyum pun satu nikmat. Pandang isteri senyum pun satu nikmat. Pandang pasangan nampak lawa pun satu nikmat tau. Besok Allah tanya ni, selama engkau duk pandang ni semua, kau ada ingat kat aku tak? Sebab tu, sayang pasangan, sayang anak, sayang adik-beradik, sayang mak bapak, kerana Allah dan Rasul yang suruh, bukan kerana mereka. Buat benda kerana mereka ni semua tak dapat pahala. Buat benda kerana Allah je. Faham? Tu komen aku. So bagi orang yang bermasalah sangat ni, balik pada Tuhan je. Lihat sesuatu benda, sesungguhnya tidak ada satu benda pun yang kau buat sendiri. Tak ada satu nikmat pun yang berada dengan kau sekarang ni, walaupun duit 10 sen dalam poket, bukan datang daripada kau. Dia takkan ada dengan kau tanpa Tuhan. So, pandang pasangan, pandang keluarga, pandang adik-beradik, pandang kawan, semuanya anggaplah itu adalah anugerah dan hadiah daripada Tuhan untuk bahagiakan hidup kau. So, nikmat banyak dia bagi, satu ujian dia bagi, takkan kau dah meloncat macam beruk kot. Belajarlah bersyukur. Faham? Apa yang kurang, perbetulkan. Apa pun, kena balik kepada Tuhan. So, hidup berakal, ni tazkirah awal tahun untuk korang semua. Sebab apa Jebat ni selalu gelak dan senyum? Dia ada masalah pun dia senyum, dia gelak. Dia tengah seronok pun dia gelak. Dia apa pun Jebat ni, kalau korang tengok, kalau tanya kat kawan-kawan, Jebat macam tu lah. Always gelak je dia. Dia ceria je, tak ada masalah. Kenapa? Sebab aku tak hidup dengan masalah. Aku tak hidup dengan persekitaran. Aku hidup dengan Tuhan je. So kalau Tuhan nak bagi masalah kat aku pun, aku terima, aku gelak je. Kalau Allah nak uji aku macam tu, ujilah. Aku try the best untuk hadap lah. Tuhan bagi nikmat pun aku senyum juga. Dalam duk jahat-jahat aku pun kau bagi juga nikmat kat aku. Terima kasih lah ya Allah. Malu ni sebenarnya. Faham?
So hidup kena ada Tuhan. Tak ada Tuhan, baik kau mati cepat. Pasal apa? Satgi mati banyak nak kena jawab. Mati lambat-lambat ni satgi semua nak kena jawab, pening. Faham? Jadi start pada hari ni, apa saja yang kau buat, cari macam mana boleh ada Tuhan di situ. Yang Jebat cakap ni. Baru kau nampak semua tu semua adalah hadiah, anugerah. Sebab Tuhan sayang kat kau. Kasih sayang Tuhan melepasi kemurkaan dia. Faham? 1000 kebaikan boleh terhapus hanya dengan satu kejahatan, satu keburukan. Di sudut pandangan manusia. Faham? 1000 keburukan boleh terhapus dengan hanya satu kebaikan. Dengan hanya bertaubat dan minta ampun. Boleh hilang 1000 keburukan tu. Kau tahu? Itu adalah sifat Allah Ta'ala. Sifat manusia, 1000 kebaikan terhapus dengan hanya satu keburukan. Itu sifat manusia. Sifat Allah Ta'ala, 1000 keburukan, bergunung dosa, boleh terhapus hanya dengan semayang sunat taubat dan minta ampun kepada Allah. Terhapus semua. Malahan 1000 keburukan, bergunung dosa tu diganti dengan gunung pahala. Itu sifat Tuhan. Faham? So, jadilah manusia yang hidup ada Tuhan. InsyaAllah kau selamat. Pergi mana pun. Faham? Hidup kau akan ceria dan bahagia dalam keadaan apa sekalipun. Sebab apa? Kalau Tuhan nak kau mati hari ni, apa masalah kau? Kalau Tuhan nak kau hidup hari ni pun, apa masalah kau? Faham? Kau tak hidup disebabkan manusia, kau pun tak mati disebabkan manusia. Faham tak? Semua Tuhan. Hidup kena ada Tuhan. Tak ada Tuhan, kau akan mula bertindak sendiri. Kau rasa semua kau buat sendiri. Masuk ke rumah orang, tak hormat pada tuan rumah. Tak rasa wujud tuan rumah dalam rumah tu. Kau nak makan kena cari sendiri. Kau nak mandi kena cari sendiri. Kau nak uruskan kehidupan kau semua, kau kena urus sendiri. Urus sendiri dengan orang uruskan. Mana lebih senang? Kalau kau masuk dengan penuh rasa hormat dan kau tahu kewujudan tuan rumah, kau nak makan pun akan dihidangkan. Kau nak mandi pun tuala dihantar depan muka kau. Kau nak tidur, dibentangkan tempat tidur untuk kau. Sebab kau hidup dengan tuan rumah dan kau tahu tentang wujud tuan rumah. Itu baru rumah. Alam sebesar ni tak ada Tuhan ke? Ada. So kalau kau nak hidup aman kat dunia ni, hormat Tuhan punya alam semesta ni. Siapa? Allah Ta'ala lah. Hidup dengan dia. Segala-galanya dia akan susun untuk kau. Jadi tak payah kau bermati-matian untuk nak hidup kat dunia ni. Allah kata aku hantar kau kat dunia ni bukan suruh kau bermati-matian. Sebab apa? Rezeki kau aku yang tentukan. Hidup, mati kau aku yang tentukan. Cuma, kau jangan lupa kat aku. Aku buat semua benda dalam dunia ni untuk kau. Tapi aku buat kau untuk aku. Faham? Sebab tu, hidup kena ada Tuhan.